بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم بسم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Walabot. Okey, suara kita mulakan dulu dengan sedekah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mulah aku di sini. Okey Mic okey suara okey share dulu. Tak share pun. Kita share juga Saya pun nak share juga. Sorry lah, lewat sikit je hari ni malam ni. But, malam ni saya standby 2 account. 2 account je. Kalau gone, Telegram Tim Malabot. Kalau gone, kita sambung dalam Telegram Tim Malabot. Boleh? Setuju? Kau setuju? Saya setuju. Tajuk malam ni, keranda untuk Salim Kunyit Kongkang. Keranda untuk Salim Kunyit Kongkang. Tapi sebelum nak sampai keranda Salim Kunyit Kongkang tu, kita ulas lah dulu apa yang berlaku hari ni. Korang ni kalau bab Salim Kongkang laju je korang nak tahu kan, betul tak? Relax lah. Sabar lah. Kita ulas lah dulu apa yang berlaku hari ni. Kan? Betul? Apa dia ni? Tajuk macam para rekod. Saya rekod. Okay guys, alhamdulillah hari ni kita tengok satu program lah, program Convention 153 yang diadakan di Dewan Auditorium Tunku Abdul Rahman lah, dalam compound Solomar Bistro. Saya yakin ramai orang nak tahu kan kenapa Seadir cakap boykot. Cakap boykot, tak support, tiba-tiba hadir pula. Alah. Tak apa. Yang tu kita akan untold story. Mesti kau nak tahu kan kenapa hadir. Tim Malabot dah tahu dah. But untold story lah. So saya akan ceritakan benda ni nanti. But saya nak highlightkan dengan apa yang diucapkan oleh Tun Mahathir hari ni. Jadi hari ni ucapan Tun Mahathir adalah ucapan pembukaan dia lah. Tun Mahathir cerita pasal sejarah lah. Kadang-kadang bila kita tengok Tun Mahathir ni, dia cakap ni benda sama je, dia ulang-ulang. Benda sama dia ulang-ulang. Kenapa benda sama dia ulang-ulang? Sebab Melayu ni mudah lupa. Melayu ni mudah lupa. Jadi sebab tu Tun kalau cerita pasal orang Melayu ni, dia tak jemu. Dia tak pernah berputus asa lah. Saya yakin kalau orang yang dulu ikut dia pun dengar, sama je dia cakap sekarang ni. Benda sama sebenarnya. Dia cerita pasal perjuangan orang Melayu, pasal tanah Melayu ini. Benda sama je dia cerita. Sebab dia nak sedarkan kita. Dia nak ingatkan kita. Supaya orang Melayu ni jangan mudah lupa. Jadi macam saya ni, selalulah juga kan dengar. Daripada dululah dengar kan. Cuma kadang-kadang, macam hari ni ada benda lah. Ada perkara-perkara yang dia tambah lah. Ada perkara-perkara yang dia tambah, benda yang baru. Sebab tu ucapan Tun Mahathir ni, walaupun dia berulang-ulang, tetapi tiap kali kalau dia ucap tu, kita dengar macam sama, tetapi ada perbezaan. Ada perbezaan. Kalau korang perasan, perasan ke? Ada perbezaan. Macam hari ni, dia cerita pasal orang Melayu. Sebelum ni pun dia cerita pasal orang Melayu. Dia cerita pasal 4 wilayah Selatan Tai, dia cerita pasal Riau, dia cerita pasal Singapura. Sebelum ni pun dia cerita, tapi dia akan ada penambahan-penambahan tu. Dia akan ada chapter-chapter dia. This is Tun Mahathir lah. Jadi sebab tu, kalau Tun Mahathir ni, dia berucap, kalau dia bercakap, korang kena dengar. Korang kena dengar. Macam saya akan dengar lah. Sebab tu kadang-kadang ucapan yang terlepas pun saya akan dengar balik. Pernah satu ketika dulu, saya tengok balik ucapan lama-lama. Ucapan yang Tun lama-lama ni saya akan dengar balik. Dengar. Sebab ada banyak benda-benda penting yang Tun sampaikan lah. Untuk kita lah. Orang Melayu ni khususnya. Nak bagi kesedaran kepada orang Melayu. Jadi macam hari ni, Tun menceritakan lah tentang bagaimana satu jajahan Melayu yang besar akhirnya terlepas satu demi satu akibat penjajahan, akibat British waktu itulah. British, macam mana Riau pecah dengan Belanda, akibat dijajah lah. Kita ni yang berpecah ni 4 wilayah Selatan Tai, Singapura, Kepulauan Riau, sebab dijajah lah. Jadi Tun ingatkan kita ni bahawa kita ni dijajah ni beratus tahun, menyebabkan kita ni terpisah. Jadi hari ni walaupun Riau tu Melayu,
Walaupun Riau tu Melayu, tetapi dia di bawah Indonesia lah. 4 wilayah Selatan Thai tu walaupun dia Melayu, dia di bawah Thailand lah. Begitu juga dengan Singapura. Walaupun tu tanah Melayu. Tapi hari ni tak adalah Melayu kat situ lah. Tak ramai dalam Melayu. But itu semua adalah milik orang Melayu. Yang mana terlepas akibat daripada penjajahan. Kerana pengkhianatan. Khianat tu. Sebab ada pengkhianatan. Contoh macam Singapura. Sebab khianat menyebabkan Singapura tu terlepas. Dia tak balik daripada, dia mesti ada pengkhianatan. Jadi hari ni pun perkara yang sama juga. Tuan ingatkan, Tuan nak relatedkan apa yang berlaku dulu ni. Kehilangan kita punya wilayah 4 Selatan Thai, Singapura, Pulau Riau ni akibat pengkhianat. Akibat penjajahan British, dijajah dan adanya bantuan pengkhianat. Tuan nak relatedkan dengan apa yang berlaku hari ni. Perjanjian Anwar Trump yang mana meletakkan negara ini tergadai sekali lagi di bawah US pula oleh kerana dek pengkhianat ini. Yang ini yang Tun nak highlightkan hari ni. Itu saya cakap, kena dengar ucapan Tun Mahathir ni. Jadi pun adalah waktu dengar ucapan Tun Mahathir ada yang nak duduk sebelah saya. Saya tak kenal lah dia. Lepas tu dia nak borak dengan saya. Saya cakap, bang, sekejap bang, habis Tun Mahathir kamu cakap kita borak. Habis Tun Mahathir cakap kan kita borak. Kan? Cantik poin-poin penting. Kadang-kadang orang ni dia tak appreciate. Betul, tak appreciate waktu Tun berucap. Dia tak tahulah guys saya nak cakap kan. Old man 100 tahun masih berjuang. Dia bercakap, kita tak nak ambil dengar. Rugilah. Satu benda yang kerugian lah. Dan hari ni Tun juga cerita tentang bukan warga negara lah. Seperti mana yang semua orang tahu. Orang Cina, orang India. Yang bukan warga negara menjadi warga negara. Warga negara tanah Melayu. Bukan warga negara Malaysia ni. Ni kita cerita warga negara tanah Melayu. Dan sebenarnya kalau kau perasan ucapan Tun hari ni, bila Tun bercerita tentang bangsa lain yang masih tak mahu jadi, tak nak ikut, nak bercakap dalam bahasa dia, nak sekolah dia, parti politik pun nak parti dia. Tun menceritakan, mengingatkan kita tentang apa yang Tun cakap tahun 2021. Siapa ingat? 2021, kalau korang ingat, apa yang Tun duk cakap? Apa yang Tun duk cakap? Tun cakap asimilasi. Tun cakap asimilasi. Jadi sebab itulah kalau sahabat-sahabat seperjuangan Tim Walabot, dia faham apa yang saya sampaikan ni. That's why negara ni, kita perlu reset. Kalau kita tak betulkan negara ni, dia akan berulang. Sekarang zaman kita ni, kita menyaksikan perkara ni. So, kalau zaman anak kita besok, cucu kita besok, gone dah. Tanah Melayu ni dah gone dah. Apatah lagi dijajah oleh penjajahan ala baru ni, yang Anwar buat ni, habis lah. Sebab tu, kita dalam Tim Walabot, misi dia adalah selamatkan negara. Ini bukan tetap parti. Selamatkan negara ni. Tanah Melayu khususnya ni. Dan hari ni juga Tun ceritalah tentang sejarah 1946. Ini penting. Ini penting sebab Tun ceritalah. Sebab dia terlibat. Orang lain cerita ni tak jalan. Kalau ada cerita semangat dulu 1946 orang Melayu bersatu. Orang lain cerita ni tak berapa nak jalan. Secerita pun tak berapa nak jalan. Tapi Tun Mahathir cerita jalan. Sebab dia ada. Betul tak? Dia ada. 1946 tu dia ada. Dia terlibat dalam menentang Malaya Union. Dan Tun ceritakan macam mana orang Melayu ni dengan kekangan yang tak ada apa-apa. Bukan macam hari ni. Social media ni semua ni. But orang Melayu melawan. Orang Melayu menentang Malayan Union. Yang raja-raja dah sign dah. Raja-raja dah sign dah. Menentang Malayan Union. Berjaya. Akhirnya berjaya. Sama macam hari ni. But sekarang ni semua kena ambil kesempatan lah berjuang. Jangan kita tengok saja. Kita tak bolehlah tengok saja, biarkan. Tak boleh. Ini yang Tun masukkan. Tun nak relatedkan 1946 dulu orang Melayu berjuang. Hari ni pun orang Melayu kena berjuang juga. Ni. Kalau kita nak berfikirlah apa yang Tun sampaikan hari ni. Saya tak tahulah korang dapat masuk ke tak masuk. But sama kan. Cerita dia sama. Dijajah. Perjanjian dalam bahasa Inggeris. 1946 dalam bahasa Inggeris. Sekarang pun dalam bahasa Inggeris. Ramai orang Melayu tak faham. Sama. 1946 ramai orang Melayu tak faham. Sekarang ni pun ramai orang Melayu tak faham. Sama je. Jadi itu sebab kenapa Tun ceritakan tentang semangat 1946 sampai hari ni. Yang mana kunci dia adalah penyatuan orang Melayu.
1946, kunci dia penyatuan orang Melayu. Hari ni, kunci dia pun penyatuan orang Melayu juga. Kalau kita nak berfikirlah. Jadi, itulah antara poin yang Tun cakap lah. Dan lagi Tun bagi tahulah. Tun bagi tahu, ada orang kata suruh dia rehat lah, dia 100 tahun. Macam Harun lah, Harun kan. Salim kunyit kongkang ni kan. Tun, mai Tun kat saya Tun. Tun tinggal. Tun Mahdi. Kita ginilah guys, kita fikirlah, kita semua ada akal. Orang tua tu dah 100 tahun. 100 tahun. 2 kali jadi Perdana Menteri. 2 kali jadi Perdana Menteri, dia sendiri letak jawatan. Orang kata dia diktator, dia menang pilihan raya. 5 kali, 2/3 majoriti parlimen, macam mana nak kata diktator? Dia letak jawatan, macam mana nak kata diktator? Yang diktator ni Anwar Ibrahim. Dah lah tak menang pilihan raya. Dia dah tak menang pilihan raya. Dah tak ada sokongan. Tak nak letak jawatan. Itu baru diktator. Lepas tu tangkap orang. Tangkap sini. Tangkap sana. Itu diktator. But, kenapa sampai hari ni Tun Mahathir masih berjuang? 100 tahun. Masih berjuang. Sebab Tun bagi tahu. Dia kata. Dia ada tanggungjawab. Dia ada amanah. So, selagi mana dia bernyawa, dia akan berjuang lah untuk bangsa dia. Sebab dia dah tengok. Macam mana dia dijajah oleh British. Dia melalui zaman tu. Dijajah oleh Jepun. Lepas tu dijajah balik oleh British. Perang kemerdekaan. Kena bully lagi dengan British. Dia naik Perdana Menteri. Dia lawan dengan British. Dia tengok segala-galanya. Jadi Tun ada pada setiap zaman. Kita tak ada guys. Ada siapa? Siapa ada setiap zaman ni? Tak ada. Anwar Ibrahim tak ada. Saling kongkang lagi lah. Kunyit sajalah. Dia ada setiap zaman. Yang mana sebab itu kenapa dia cakap dia tak nak negara ni dijajah balik. Dan hari ni perjanjian Anwar Trump ni menyerahkan kedaulatan negara. Itu sebab dia berjuang dan sanggup dia pergi balai polis buat report polis. Kalau kita fikir logik, apa tu 100 tahun Tun? Orang lain boleh buat report polis. Tapi dia nak tunjuk kepada rakyat, pada kita semua ni lah. Kalau Tun boleh buat report polis, kalau saya boleh buat report polis, pergi balai polis, kenapa rakyat tak boleh pergi balai polis buat report polis kepada Anwar Ibrahim yang kianat kepada negara ni, yang gadai kedaulatan negara. Itu yang tu nak tunjuk. Kalau kita nak berfikir, apa cakap tahniah lah kepada sahabat-sahabat seperjuangan Timur Labot yang telah buat report polis, kepada mereka-mereka lain dah pergi beranikan diri untuk buat report polis. But yang lain, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi ni? Nak tunggu apa? Buatlah guys. Ambil masa tak lama pun buat report polis ni. Buat report. Jadi Tun akan terus berjuang lah. Dia tak nak biarkan negara ni dijajah semula lah. Dan tu pula jugalah tentang perjanjian ketenteraan. Yang ini saya rasa banyak orang masih terpinga-pinga lah. Sebab benda ni tak di-highlightkan. Perjanjian ketenteraan antara US dan juga Malaysia. Selain daripada perjanjian Anwar Trump, Tun highlightkan juga tentang perjanjian ketenteraan. Yang kita pun tak tahu perjanjian ni. Tetapi, saya nak ingatkan dengan semua. US dah lama nak Selat Melaka tau. Selat Melaka ya Siapa yang pegang Selat Melaka, dia kuasai dunia. Siapa yang kawal Selat Melaka, dia kuasai dunia. Datuk Rohani Ahmad, mantan ahli parlimen, pakar dalam analisis perang, bagi tahu. Kalau mereka menguasai Selat Melaka ni, dia orang boleh buat tol lagi. Yes. Dia orang boleh buat tol. Ni US ni. US kot. Takkan kau tak kenal Amerika. Ni macam Anwar Ibrahim lah juga. Ni US ni. Dia boleh buat, dia boleh masuk mana-mana negara, dia boleh macam-macam lah. Dia torong sana, dia torong sini, dia boleh buat. So sekarang ni perjanjian ni kita pun tak tahu ni. But mantan Panglima Angkatan Tentera yang komando tu, Tan Sri apa lupa Abu Hassan, dah buat kenyataan dah. Cuma saya tengok adalah kenyataan yang di counter balik oleh mantan PAT dengan mantan yang itulah seorang tu kan. Kau percaya? Dulu dia juga kata GSB mengajar kanak-kanak meliwat lah, diliwat lah. Jangan percaya lah guys. Cerita orang-orang macam ni. Orang-orang Anwar ni jangan percaya lah. So now, Malayan Union 2.0. Guys, Malayan Union 2.0 sekarang ni. Zaman Datuk kita, Malayan Union 1.0. Berjaya, kita berjaya. Kenapa? Penyatuan orang Melayu. Now, Malayan Union 2.0. Kita akan berjaya kalau kita bersatu padu. Itulah yang Tun nak tekankan kepada kita semua. Maka kita kena bersatulah lawan. Hanya dengan penyatuan, baru boleh kita lawan mereka.
ART ni, perjanjian Anwar Trump ni tak ada beza dengan Malaya Union. So, demi warisan lah. Guys, ni, adik-adik yang tengok ni Ini untuk korang lah. Untuk anak cucu cicit korang lah. Kita dah ada anak dah. Mungkin untuk cucu kita besok. Korang ni, yang belum kahwin ni, kan? Adik-adik umur 20, 18. Untuk anak cicit korang ni. Apa yang Tuan Mahathir cakap hari ni. Maka sebab itulah, Tuan minta untuk kita berjuang bersama-sama dengan dia. Tuan tak minta disanjung. Tuan tak minta dipuja lah, melangit lah. Macam Papa Non kau tu. But Tuan minta untuk kita berjuang bersama-sama dengan dia. Dan kena lawan pengkhianat-pengkhianat ni. Siapa pengkhianat? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni pengkhianat kepada agama, pengkhianat kepada bangsa, pengkhianat kepada negara. Setuju? Setuju? Ya, dia pengkhianat pada agama, dia pengkhianat pada bangsa, dia pengkhianat pada negara. So, takkan kita nak biarkan? Takkan korang nak biarkan? Tak boleh, guys. Kena lawan. Engkau tengok contoh macam Salim Kongkang ni. Kau tengok Salim Kongkang ni kan? Bermaharaja lela. Untouchable. Kan? Sebab Anwar Ibrahim lah. Sebab kawan Pemek. Itu sebab dia kebal. Angkuh, belagak. Sebab kawan Anwar Ibrahim lah. Bukan itu saja, macam-macam lah kita tengok ni. Jangan tipulah tak nampak. Macam-macam kita nampak. Jadi guys, masa dah tak banyak. Ada lebih kurang 13 hari untuk kita batalkan perjanjian Anwar Trump ni. Perjanjian ART ni. All out dah. Kita kena bersuara. Kita kena bercakap. Kita kena buatlah konten ke apa ke untuk bagi kesedaran pada ahli keluarga kita. Saudara mara kita. Sahabat-sahabat kita. Dan secara awam ni. Umum pada semua ni. Dan buat laporan polis. Kenapa kena buat laporan polis? Sebab kita nak eret Anwar ke muka pengadilan. Korang tak nak eret Anwar muka pengadilan? Aku tak nak bagi dia bencin. Aku nak sumbat dia dalam penjara. Sebab kita kena ikut undang-undang. Negara ni ada undang-undang. Kena buat report polis. Soal polis ambil tindakan, tak ambil tindakan, yang penting kita buat, jalankan tanggungjawab kita. Betul tak? Kalau ikutkan, memanglah kita rasa macam ada benda lebih besar kita nak buat kat dia kan. Tapi kita kena ikut undang-undang. Marah macam mana pun kena ikut undang-undang. Jadi sebab itulah, saya harap besok, malam ni ke, buat lagi laporan polis. Kepada yang dah buat, tahniah. Kepada yang belum buat, ambil masa buat. Tanggungjawab kita guys, nak selamatkan negara. Kalau orang kata kau buat apa? Kau buat apa? Kau tahu kau mampu buat apa kan? Kena buat. Okey, Cun. Orang ni tak sabar nak cerita Salim Kongkang ni. Daripada tadi saya tengok. Saya cerita hari ni apa? Hari ni kenapa turun? Macam-macam lah. Minum dulu. Sebelum saya nak cerita pasal seturun hari ni, kenapa seturun? Saya nak tunjuk dekat korang lah. Insiden yang mana Salim Kongkang ni koyak. Salim Kongkang ni koyak guys. Sekarang ni silap dia tengah buat live lagi ni. Sejak pagi lagi. Pagi lagi dia buat live. Bukan main lagi. Ada tengok? Ada tengok? Alah, kau kena tengok. Pagi lagi dia dah buat live lah. But ni malam ni dah berapa kali live dah. Petang tadi, malam tadi. Sekarang ni pun dia tengah buat live begini. Kalau Salim Kongkang tengok ni Salim, bagi tahu. Kalau nak VC, bagi tahu Salim. Aku buka akaun baru untuk kau. Kau setuju? Aku setuju. Saya nak cerita kat korang lah kan. Salim ni tak tahulah apa dia koyak kan. Tapi dia koyak guys. Dia tersangatlah koyak. Ini baru tadi. Nama dia babi hutan. Dia bukan manusia. Papa Bomo ni adalah babi spesies binatang. Jadi saya cakap ini bukan soal nama dia betul. Saya bercakap
Ini atas dasar nama Papa Bomo. Adakah nama IC itu Papa Bomo? Sebab dia orang yang munafik, menghancurkan Islam, memusnahkan negara Malaysia, pemohong kepada Perdana Menteri pertama Najib, kedua Mahathir. Dulu dia kata apa? Mahathir Firaun, Mahathir jangan mati. Tapi hari ini dia ikut Mahathir. Dia tengok Mahathir ada kes tadi macam di Saloma, restoran saya. Tidak ada siapa yang mau bercakap dengan dia. Sampai dipentas mereka tahan, tak bagi dia naik. Sampai dia masuk dalam, dia keluar balik. Dia tengok orang tidak nampak dia sebagai Tricor. Orang dah nampak dia sebagai Ramlah. Ya? Bayangkan, dia dah jadi macam Ramlah. Ramlah tolak dia. Jadi ada jantan ke dia? Ya, sampai dia rasa menopause. Dia pergi ke restoran sebelah minum air. Dia datang balik dengar tu. Monopause. Rasa menopause. Dia pergi ke restoran sebelah minum air. Dia datang balik dengar Tun balik. Dia nak salam juga dengan Tun. Tapi Tun tengok dia Tun lari belah sini, lari belah sana, lari belah sini. Kalau tak percaya tengok kat kereta tu. Jadi fikir-fikirkan walaupun ataupun pop-pop-pop. Okey? Jadi fikirkan, perhimpunan dia harus dibatalkan pada hari ini. Tapi Tun datang, dia rasa malu. Wah, Tun nak menegakkan untuk Melayu bersatu bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tidak asing lagi dunia mengenali beliau sebagai tokoh yang paling hebat sekali, ya. Kita tahu satu negara ke satu negara, tokoh-tokoh Islam masuk dalam negara. Hari ini dolar jatuh, ringgit Malaysia RM4 6 sen hingga RM4.8. Cuba bayangkan kekuatan Datuk Seri. Dia bukan kata ekonomi baik, dia mencari nama dia babi hutan. Abang main taik ni. Ni malam tadi. Dalam pukul 8. Tadi rasa pukul 9 dia buat live lagi. Dia straight sekarang ni. Dia koyak teruk hari ni. Kenapa dia koyak teruk? Hari ni dekat Saloma Bistro. Dekat tempat dia. Kita hantar keranda untuk dia. Ada tengok video tu? Ada tengok kot video tu kot. Kita hantar keranda untuk Salim Kongkang. Padu Padu. Padu guys, sangatlah padu. Tapi saya tengoklah juga tadi kan Harun buat BTT. Saya tak tahulah nak cerita ke tak nak cerita kan. Kau rasa nak cerita tak Timur Labot? Insiden semalam. Semalam punya insiden nak cerita ke tak payah cerita? Tanya dengan Timur Labot tu. Tak nampak pun Timur Labot. So memang kempen tak pergilah untuk Saloma Bistro ni. But semalam dalam pukul 9 pagi. 9 pagi Ijat call saya. Ijat call, Mami Onang kejut. Pantai anak sekolah, saya tidur balik lah kan. Mami Onang kejut. Yang, Ijat call, Ijat. Saya bangun lah, kelang kabut. Bangun tu, tengok-tengok telefon. Tuan Rafiq pun ada miss call. Sudah saya cakap. Aku ada kes mahkamah hari ni. Saya ingat saya ada kes mahkamah lah. Kita mahkamah banyak. Kes mahkamah banyak. Jadi saya ingat tak letak dalam kalender. Jadi telajak tidur. Rupanya ada perbicaraan. Kelang kabut lah rasa kan. So, saya telefon lah Ijat. Ijat, bro. Aku ada kes mahkamah ke? Bukan. Rafiq call. Kenapa? Tun nak jumpa. Tun Mahathir nak jumpa saya dengan Ijat. Jadi, saya pun call Rafiq. Rafiq juga kata, okay bro, Tun nak jumpa apa semua ni. Kau siap-siap lah apa semua. So, siap-siap apa semua. Saya tak tahu kenapa Tun nak jumpa saya lah. So, saya pergilah. So, pergi tu. Masuk dalam pejabat Tun tu. Daripada jauh lagi Tun dah senyum dekat saya. Dia senyum je. Jadi saya pun dah, saya naik malu. Aku naik malu pula dah. Tak pernah Tun macam tu kan.
Daripada ujung sampai ke sampai depan meja dia senyum. Sudah. Dah duduk sudah. Tun. Kan? Kita jadi malu lah. Orang tua tu senyum kat kita. Kalau Salim kunyit senyum, aku terajang kan. Baik orang tua tu Tun yang senyum. Kata, kita ni berjuang. Ada nasihat dekat Sir lah. Semalam Tun Mahathir bagi nasihat dekat Sir. Kita ni berjuang. Kita ni berjuang, kita nak selamatkan negara. Esok you kena hadir. Esok you kena hadir. Sudah. Saya minta maaf lah Tun kan. Saya cakap, Tun, saya minta maaf lah. Ijat ada kat sebelah. Rafiq ada kat sebelah. Minta maaf lah Tun. Saya Tun, bukan apa Tun. Saya tahu. Tapi you kena hadir. You orang penting. You kena hadir. Saya minta tolong you hadir. Saya besok sebagai alasan lagi lah. Tapi alasan ni memang betul. Saya tak tipu. Jangan tipu. Saya besok anak ada ambil anugerah sekolah Tun. You janji dengan saya. Kau nak buat macam mana? Kalau kau nak buat macam mana? Cakap aku. Cakap kat saya. Tuan Mahathir cakap, okey janji. Dia angkat tangan dia. Okey janji dengan saya. Bukan dia cakap. Sir pun, okey Tun janji. Tengok Ijat pun janji. Tengok Rafiq senyum dia. Masam ya Rafiq. So dah janjilah dengan Tun. Dan Tun bagi tahu lah, dia kata. Dia nasihat tu lah. Nasihat dia kata. Sekarang ni kita nak selamatkan negara. Kalau nak ikut dosa, ramai orang dosa. You pun ada dosa banyak. Ya tu, saya dosa banyak tu. Saya pun ada dosa. Kita semua ada dosa. Tapi kalau kita nak pilih-pilih orang ni dosa, orang ni tak dosa, macam mana Melayu nak bersatu? So kita kena ambil semua. Dia ni macam manakah? Janji dia Melayu. Yang penting dia Melayu, dia bersatu. Sebab kita ada misi besar nak selamatkan negara. Ya Tun. So besok you kena ada. Okay. Saya cakap lah, okey lah Tun. Besok 12.30 saya sampai lah. Sebab Tun sampai 12.30. Besok Tun ucap 12.30 kan. Besok saya sampai lah. Tengah hari tu. Tak. Saya dah tukar. Jadual lagi ni, sebenarnya Tun berucap pukul 12.30. Tapi Tun bagi tahu semalam dengan saya, dengan Ijat, saya tukar. Saya berucap pagi, pukul 9. You kena main pagi-pagi. Okey lah Tun, saya main pagi. You, pagi pun you kena ada, sampai habis pun you kena ada. Tengah hari pun you kena ada juga. Alamak. Aduh. Tak boleh lagi. Dah janji. Nak lari macam mana? So sebab tu hari ni Tun Mahathir berucap pagi 9.30 dia sampai. Sampai tengah hari, sampai 12.30, sampai pukul 1 dia ada. Ada sesi Q&A dengan Tun Mahathir. So sudah janji dengan Tun. And then Tun cerita lah. Dia kata, Saloma ni tempat bersejarah. Kawasan Saloma Bistro ni. Dia tempat yang ada sejarah, ada nilai sejarah. Saya dulu dekat situ lah. 1964 saya dekat situ lah. Saya ahli parlimen. Jadi tak apalah. Nanti kita nak ambil balik tempat ni. Kita tak boleh bagi orang duduk. Salim Kongkang. Kita tak boleh bagi orang yang jijik duduk dekat situ lah. Kita nak kena ambil balik tempat tu. Betul lah. Hari ni siapa yang pergi kau tengok lah. Dengan jual duriannya, dengan apa benda lah. Tempat bersejarah jadi macam tu. So, Tuan cakap, okey, besok saya nak tengok you lah. Saya nak tengok you besok. You janji ya, Tuan janji. Dan ada lagi lah. Beberapa benda lah yang seborak apa semua. Kalau saya ingat saya cerita lah. So, itulah dia. And then, semalam saya fikir saya nak buat live. Saya nak bercerita dalam live lah tentang kehadiran hari ni. Tapi sebila fikir-fikir balik, saya kena bagi keutamaan kepada tim Walabot. Grup Telegram tim Walabot, saya kena bagi keutamaan. Jadi semalam, kita buka BC dalam Telegram, saya ceritakanlah perkara ni dengan mereka. Jadi saya bagi tahu, kita semua kena turun lah. Siapa yang berkelapangan hari ni turun di Saloma Bistro. Bukan sebab convention tu. Bukan sebab convention 153 yang dibuat oleh penganjur tu, bukan.
kita turun sebab Tun Mahathir. Minta maaf lah kalau ada yang terasa ke apa semua. But, saya akan cerita kenapa. Tapi turun sebab Tun Dr. Mahathir. Sebab Tun. Nah, sebab tu hari ni, kalau korang boleh tengok, sepagi sampai, kita duduk dekat pelita. Lepas tu, Tun sampai, kita sampai, sepunch card depan Tun, sebab Tun nak tengok seada. Tu pagi tu saya tunjuk kat Tun, seada. And then, lepas Tun berucap, kita orang pergi pelita, lepak dekat pelita, kita tak lepak dekat Saloma. Kita orang tak minum, kita orang tak makan pun dekat Saloma tu. Ya. Timur Labot yang ada dekat 40 orang lagi ni, kita tak minum, kita tak makan dekat Saloma. Kita pergi makan dekat pelita. Masing-masing bayar sendiri. Tak ada siapa bayar pun. Ada seorang lah sponsor sikit tadi. But lain, sendiri-sendiri. 12 suku, kita masuk balik. Dengar ucapan Tun, sesi Q&A dengan Tun. Lepas tu kita balik. Nak balik pun, saya tak nak lah pun. Kan? Tu yang duk main gambar, kata semenempel-nempel. Tak ada. Tuan Rafiq tolak. Dia kata, Tun cari saya. Cakap, mana ada Tun cari aku? Tadi pagi aku dah punch card dah. Aku dah tunjuk kat Tun, aku hadir. Tun cari. Jadi, itu yang saya duduk tu. Ada duduk keluar gambar lah, kata saya. Tunjuk kat Tun. Boleh tengok kat Tun. Tun cakap, ada pun. Tun cakap dekat saya, ada pun. Boleh tengok video tu. Ada pun. Jadi, yelah. Kenapa? Kenapa? Apa yang disampaikan ni mungkin agak sensitif. Agak sensitif. Mungkin apa yang disampaikan ni agak sensitif. Tapi inilah liku-liku perjuangan, guys. Liku-liku perjuangan bila kita ni lantang bersuara. Bila kita lantang bersuara, kita bercakap, kita lawan orang yang tak betul. Ada orang yang tak suka dengan kita. Ada orang yang tak suka dengan kita. Dia rasa kita ni budak lagi. Dia ni budak lagi. Dia ni cakap pun bukan betul sangat apa semua. Mungkin itulah yang sampai kepada Tun. Sebab tu, semalam Tun juga cakap. Dulu, orang tua panggil saya budak lagi. Ni budak lagi. Dia cakap pun bukannya betul. Dia budak lagi. Tun bagi tahulah. Tapi budak ni lah jadi Perdana Menteri. Bukanlah saya cakap saya Perdana Menteri. Bukan, jangan salah pula. Kan kena spin pula. Tun nak bagi tahu. Sebab pendapat kadang-kadang orang muda ni, orang tua susah nak terima. Ya. Walaupun pendapat tu betul, tetapi orang tua ni rasa dia terlalu pandai, dia lebih pandai daripada orang muda. Sebenarnya bukan begitu. Mana pada pendapat ni kita kena dengar, kita kena terima, kita kena fikirlah. Mungkin pendapat dia tu betul, mungkin pendapat dia tak betul. Tapi kita kena meraihkan pendapat. So, Tun ceritakan pengalaman dia dulu yang mana tak meraihkan pendapat. Tapi Tun bagi tahu, Perdana Menteri. Jadi, Tun mungkin bagi tahu dekat saya lah. Sebab dalam isu Saloma ni, saya bagi pendapat saya. Daripada awal lagi, saya bantah benda ni. Saya bantah. But, kita dapatlah jawapan. Kenapa? Sebab Salim kunyit. Sebab Salim kongkang ni. Siapa saja yang ada ni, dia bayar duit. Tak cukup bayar duit, dia bagi gift. Sampai ada tu sampai 4,000, 5,000. Satu malam. Satu malam dapat gift tu kalau convert 4,000 ke 5,000. Semata-mata nak beli ni. Seberapa ramai yang ada ni beli. Lawan dengan yang ni, buang ni. Singkirkan. Jadi adalah yang masuk perangkap tu. Adalah yang makan perangkap tu. Jadi, yelah, kita nak buat macam mana kan? Kita ni budak kan? But, no retreat, no surrender lah, sir. Saya cakap benda betul, saya cakap benda betul lah. Salah, salah lah. No kompromi lah. Jadi, Salim kunyit ini, dia koyak. Salim kunyit, dia koyak teruk dengan saya. Dan dia takut. Jadi, oleh kerana dia koyak, dia ni penakut. Maka dia, dengan duit yang dia ada tu, dia beli seberapa banyak pengaruh untuk diri dia. Supaya saya ni disingkirkan. Salim kunyit lah. Saya nak bagi korang dengar lah video ni lah. Saya nak bagi korang dengar video ni. Korang dengar, ini kenyataan. Salim kunyit ni bukan cerdik. Dia kan mangkuk ayun juga. But di dalam ni dia mengaku lah. Dia mengaku. Dan korang boleh dengar, saya nak korang dengar dan kau fikir.
Kau dengar dan kau fikir. Macam ni lah guys. Hidup dalam perjuangan. Hidup dalam perjuangan begitulah cerita dia. Ni kemarin. Saya nak korang dengar ni. Harus mereka itu yang sekeliling itu ada hanya 2 orang atau 3 orang, nyahkan mereka datang tun takat mahkamah tu. Salin begini ya tun, tak ada masalah. InsyaAllah berunding dengan Perdana Menteri, pulangkan sedikit hutang-hutang negara bagi pada rakyat. Ya, kita akui tun. Salin begini ya tun, ya. Mudah-mudahan diberitahu harus mereka itu yang sekeliling itu ada hanya 2 orang atau 3 orang, nyahkan mereka datang tun takat mahkamah tu. Salin begini ya tun, tak ada masalah. InsyaAllah berunding dengan Perdana Menteri, pulangkan sedikit hutang-hutang negara bagi pada rakyat. Ya, kita akui tun. Salin begini ya tun, ya. So, dia suruh buang. 2-3 orang ni buang. Dan ni semalam. Bang dia banyak ni kan, janggut dia sikit hari rambut dia macam ni. Terus dengar Tun Mahathir nak buang dia. Tun kembali ke jalan Allah. Kes Tun kecil dunia sementara akhirat selama-lamanya. Salim ada Tun. Kembali jauh daripada dia Tun. Bang dia banyak Dengar Kau dengar Dengar betul-betul. Rambut dia macam ni. Terus dengar Tun Mahathir nak buang dia. Tun kembali ke jalan Allah. Kes Tun kecil dunia sementara akhirat selama-lamanya. Salim ada Tun. Kembali jauh daripada dia Tun. Jauh. Sebab tu dia meroyan. Ya, tim Tun dah tolak dia banyak dah. Daripada tengok dia orang gila. Jadi kita kembali ke jalan Allah Tun. Percaya hari ni semalam doa kepada Tun. Mudah-mudahan Tun sehat walafiat. Dan pembangkang semua sehat walafiat. Ketua-ketua pembangkang semua. Ataupun faham? Ni hujan untuk kita lah. So dia beli, banyak orang ada beli. Banyak orang yang beli lah. Yang mana saya yakin adalah cerita-cerita pasal Sir ni sampai dekat Tun Mahathir. Sebab ni. Sebab tu kenapa mereka berkeras nak buat dekat Saloma. Kenapa mereka beria nak buat dekat Saloma. Mesti ada sebab. Cerita ni baru je kan. Cerita Sir dengan Salim ni awal bulan lepas. Awal bulan November. Cerita nak buat convention ni lepas Sir balut bergaduh dengan Salim. Lepas Sir dedahkan pasal Salim kongkang ni. Baru keluar isu pasal convention yang mana nak buat dekat Saloma. Saya tak tuduh, tetapi saya rasa agak muskil lah. Kenapa beria nak buat dekat Saloma? Dan saya bagi tahu. Saya cakap Saloma ni, ini Salim kunyit punya. Tetapi mereka yang nak menganjurkan tu, bagi tahu tu bukan Salim punya. Saya cakap tu Salim punya. Dalam meeting saya bagi tahu. Tapi mereka berkeras juga. Dia kata tu bukan Salim punya. So, agak pelik lah kenapa beria sangat nak buat dekat situ. Jadi, dengan duit lah kan. Jadi ni hujan untuk kita semua lah. But, saya ingat Tun cakap. Kita perlukan semua orang. Jadi, you kena hadir besok lah. Jadi, Tun nak tengok Sir berlapang dada lah. Tun nak tengok Sir ni berlapang dada. Berjiwa besar ataupun tak berjiwa besar. Tim Walabot ni macam mana? Dia orang ni sama tak? Berjiwa besar tak? Itu sebab hari ni kita datang. Sebab Tun Mahathir. Sebab Tun Dr. Mahathir. Dan semalam, saya cakap dekat Tun. Tun, saya memang ikut you Tun cakap. Saya nak berjuang dengan you. Saya nak berjuang. Tun potong rambut saya nazar kan. Perjuangan yang belum selesai. Kita nak bantu Tun. Saya nak bantu, Ijat nak bantu, Peti Malabot semua, kita semua nak bantu.
Dan saya minta Tun minta ucapan untuk tim Walabot. Yang mana ini juga untuk korang semua. InsyaAllah kalau disuruh saya buat untuk menyelesaikan masalah perjuangan ini yang belum selesai. Baik, terima kasih tu. Terima kasih banyak. Sama. Dengar. Perjuangan saya belum selesai. Saya berpendapat bahawa yang penting ialah perjuangan. Saya boleh tolonglah, tapi saya dah umur 100 tahun. Tetapi insyaAllah kalau disuruh saya buat untuk menyelesaikan masalah perjuangan ini yang belum selesai. Baik, terima kasih tu. Kalau kita masa zaman Tun, kita selalu dengar Tun cakap perjuangan yang belum selesai, betul? Perjuangan yang belum selesai, perjuangan belum selesai. Baik, kita tanya, apa yang perjuangan belum selesai Tun? 2 kali Perdana Menteri. Apa yang perjuangan belum selesai? Hari ni Tun dah 100 tahun tapi Tun masih lagi berjuang. Ini video Tun bagi tahu. Bantu untuk menyelesaikan perjuangan yang belum selesai. Jadi kepada tim Walabot, kepada semua yang tengok ni, ada ramai yang malam ni, kita kena bantu Tun Mahathir perjuangan yang belum selesai. Perjuangan ni lah tanah Melayu ni. Sebab dalam perjuangan ni ada onak dan duri lah. Adalah ranjau-ranjau berduri. Adalah kunyit-kunyit ke sana, kunyit sana, kunyit sini. Jadi kita kena hadap. Kita kena hadap lah. Cuma, saya nak ingatkan lah. Jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi pengkhianat. Salim Abdul Rahman ini, dia ni bukan orang yang baik. Salim Kongkang ni. Jadi kalau ada yang di kalangan kita, yang kata ikut Tun Mahathir, berjuang untuk orang Melayu, tapi engkau boleh sokong Salim Kongkang ni, kau khianat lah. Engkau khianat. Kalau ada yang kata, oh ini isu peribadi, engkau khianat lah. Takkanlah kerana duit yang tak seberapa ni, engkau boleh bersekongkol dengan Salim Kongkang ni. Takkan tak ada maruah. Kalau cerita demi orang Melayu, dia ni bukan bawa perjuangan Melayu. Fitnah Tun Mahathir, suruh Tun Mahathir bertaubat, kembali ke pakai jalan. Takkanlah tak ada perasaan. Betul tak? Kita tengok pun sakit hati. Kita tengok pun geram. Jadi saya harap benda ni jangan berulang lagi lah. Mana-mana lah. Tapi untuk pada saya tak ada masalah lah. Kan? Kat mana Tun letak dia suruh buat apa sebab saya tak kerja dengan Tun. Kita bantu dia je, kita gurka dia je. Kita bantu. Tim Walabot dan saya korang semua lah. Dah repot dah. Kita bantu Tun Mahathir. Bantu menyelesaikan perjuangan yang belum selesai. Setuju? Setuju tak setuju ni? Saya setuju. So, kita dengar Salim Kongkang punya koyak hari ni. Dia koyak parah punya. Wow. Aduh, kenapalah kamu macam ni? Kamu koyak ya? Restoran Salomah adalah restoran orang Bising ke? saya punya bersama dan Bising ke muzik dia? Sebab tak boleh buat muzik ni daripada TikTok dia ni. Bising tak muzik dia? Tak minta respon? Bising So bising kita ambil yang pendek. ada lebih hebat, ada lebih kuat, tapi tak monopos macam awak yang gila betul-betul, yang tak siuman sampai begini. Kamu koyak sebenarnya. Cek, cok.
Ya Allah Tuhanku, kenapakah ada haiwan manusia seperti kamu yang dikatakan Papa Bomo babi hutan? Saya menyebut Papa Bomo babi hutan. Adakah dalam IC nama kamu itu? Kamu bawa keranda ke restoran saya supaya semua pelanggan saya jadi takut. Kamu tahu undang-undang tak? Jadi nantikan. Assalamualaikum. Okey, cok cek, jangan koyak, jangan menangis. Saya turun tadi yang paling lawak sekali saya buat daripada Berjaya Times Square. Saya turun dan saya nak buka ke tak mau, saya nak perkenal tengok dekat dia. Saya cuba bubuh apa ada harga di seluar saya di belakang lah, teks tu. Jadi saya tak mau buka. Saya bilang kat bodyguard saya, kita jangan buka, kita tengok. Bila saya dengar dia ada sana, kita tengok bagaimana mereka punya reaksi. Saya keluarkan yang tu. Betul-betul dia ambil gambar saya. Itulah ya, tidak mereka tahu apa. Mereka keluarkan teks harga seluar saya tu. Saya tak buka. Memang padahal saya nak tengok kebodohan mereka. Adakah satu bagi mereka itu kuat bagi mereka? Padahal mereka ini adalah semata-mata bodoh yang Papa Bomo. Ya. Dia marah sebab walau buat keluarkan pasal gambar ni. Dia ada kat Solomar tadi. So, dia pakai seluar dengan tag harga. Tag harga. So, kalau kau dengar ni, saling kunyit bagi tahu ni, dia sengaja. Dia sengaja pakai seluar yang ada tag harga. So, dia marah dekat Lalabot sebab main isu ni. Dia sengaja nak buat. Kebodohan mereka, adakah satu bagi mereka itu kuat bagi mereka? Padahal mereka ini adalah semata-mata bodoh yang Papa Bomo bodoh ni. Dia pipus, nampak nak bergaya tapi teks tak buka. Aku nak kenakan kau bengong. Mana boleh bodyguard aku tak tengok, cuba pakai otak. Aduh, ya Allah, awak punya bodoh, punya bangang, punya tolol, punya kayu, punya... Alah, bengongnya saya tak tahu betul lah. Boleh. Ada ke orang sengaja nak pakai seluar, pakai baju, letak tag? Come on. Ada ke orang sengaja, aku nak kenakan, nak tengok dia ni, apa dia cakap. So aku pakai seluar dengan tag harga. Ada ke? Saya rasa tak ada. Betul tak? Tak ada, Bit. Tapi kalau ada sekalipun, yang dia koyak kenapa? Kalau dia sengaja, dengan sengaja, dia katakan dia sengaja aku pakai ni. Sengaja pakai, nak tengok. So sekarang ni orang dah pertikaikan, yang kau koyak kenapa? Saling kunyit. Saling kongkang. Poem. Poem ke? Bukan poem. Poem ke memang? Saling kongkang. Ni kau koyak kenapa? Punya bodoh, punya bangang, punya tolol, punya kayu, punya... Alah, bengongnya saya tak tahu betul lah. Boleh tak semua yang ada sini saya minta gelakkan sekali? Boleh tak tunjuk gambar gelak ni saja? Sebab saya tengok cacat dah dia ni. Pada lama dia Allah turunkan kifarah kepada dia, cacat banyak. Semua gambar gelak Semua gambar gelak kalau boleh. Ya, supaya kita tahu kebodohan. Dia buta huruf. Jadi bila bagi gambar, Lim, 1.1 juta Salim. Salim kongkang. Tu 1.1 juta. Tengok tu. Tengok tu Salim. Kebodohan dia itu kena pada dia sendiri. Masya Allah, dia bawa keranda tu. Dia tahu satu undang-undang yang tidak boleh sama sekali kita marah, kita tu pergi hantar keranda. Adakah kamu Tun disuruh? Tidak mungkin, nama Tun rosak kamu buat macam ni. Tun, jauhi daripada dia Tun. Mukli bilang kat bapa awak. Dan sekeliling Tun itu, kamu semua lebih matang, lebih orang cakap apa, pemikiran yang tinggi. Dia bawa macam ni, nama Tun yang rosak. Sedangkan saya bebaskan Tun datang di situ untuk buat majlis, untuk
bersatu Melayu, tetapi dia merosakkan nama Tun betul-betul. Masya Allah, Masya Allah. Tun tak berdosa, orang tua tu dah hampir, ya, Allah memanggil. Sepatutnya tunjuk tauladan yang baik kepada. Saya percaya Tun, tolong please Tun, jangan takut kes mahkamah di begini ya Tun, ya. Undang-undang hanya di dunia. Apa yang kita ada hanya sementara waktu. Akhirat selama-lamanya. Buang dia tu, singkirkan dia, beli tiket hantar pergi ke Israel balik. Ya, Papa Bomo ini babi hutan. Dia bukan manusia, sebab tu saya nak potong lidah dia. Okey, dia babi hutan, Papa Bomo. Saya percaya tu. Ya, pengakuan daripada dia. Buang dia, singkirkan dia. Dah faham dah? Saya tanya korang ni, korang dah faham tak? Tun, tolong please Tun, jangan takut kes mahkamah di begini ya Tun, ya. Undang-undang hanya di dunia. Apa yang kita ada hanya sementara waktu. Akhirat selama-lamanya. Buang dia tu, singkirkan dia, beli tiket hantar pergi ke Israel balik. Ya, Papa Bomo ini babi hutan. Dia bukan manusia, sebab tu saya nak potong lidah dia. Okey, dia babi hutan, Papa Bomo, nak potong lidah dia. Adakah nama dia dalam IC benda ni? Kenapa dia nak terasa? Bye-bye. Assalamualaikum. Cek, 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 cok, cek, cok, cek, cok, cek. Apabila Salim Kari kata Ramlah tolak, pasal Paham tak mau saman dekat Salim Kari. Hang takut dekat Salim. Hang takut dekat Salim Kari. Pasal apa hang takut Banyak benda dekat dia kot. Toke-toke Papa Bomo invest semua dadah-dadah ni ada kat dia kot. Ya? Papa Bomo tahu. Ada nama Aziz tak? Biarkan tak ada pelajaran, tapi pemikiran minda otak saya lebih daripada profesor. Right? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam babi hutan Papa Bomo. Kau habis koyak lah. Saling Kari bagi kat kamu Ramblas. Kau macam mafia. Ramblas tolak engkau habis. Lucut lah kelakian kamu ya. Okay. Bum bum. Bye-bye. Kau dengar kan? Kau dah faham dah? Kenapa saya kena datang lagi ni? Kenapa saya datang? Know the truth. Allah knows the truth. Dan jangan lupa, dia bagi tahu pemikiran dia ni kalah profesor. The truth. Saya dulu sebelum balik lepas Pulau Sungai Buloh, saya jadi profesor di Washington, Georgetown University. Apa cerita makcik? Jadi kita guna highway kerana saya duduk 40 minit dari Washington, sewa rumah murah sikit. Saya dulu sebelum balik lepas Pulau Sungai Buloh, saya jadi profesor di Washington. Apa hal dia orang ni? Betul lah tu ni, profesor. Sebab tu saya cakap, dia dua-dua orang ni daripada dalam Sungai Buloh tu rasa diri profesor. Tu pasal dia boleh kawan baik. Salim kunyit profesor, Non kunyit pun profesor. So dua-dua ni profesor kunyit. Nampak tak? Bukan dia mengaku. Anwar mengaku dia profesor. Salim bagi tahu dia pun profesor. Profesor kunyit. Alah. Itu pun ada sokong lagi. Alah. Matilah nak. Sokong lagi ni. Tak boleh brain lah korang ni. Profesor Klon. Profesor Kunyit. Salim Abdul Rahman.
Salim. Hari ni kau lari lagi tau. Kau lari lagi tadi. Sampai dia pun datang. Laju dia jalan. Laju. Lepas tu keluar. Sebab dia tak sangka Lalabot datang hari ni. Dia tak sangka tim Lalabot datang. Ramai, kita orang ramai. Dia tak sangka, guys. Dia terkejut. Dia terkejut dengan kehadiran Lalabot. Team Wallabot! Hey! Wallabot bangkit. Naratif penyatuan kita letak paling depan. Melayu bangkit ikut akal bukan ikut bara. Marah spontan kita rapat satu halal. Tak biar bangsa hilang pedoman. Bukan gaduh tak tentu arah. Tapi gerak kerja berfokuskan. Kepikiran bukan menghukum tapi bagi ruang kesedaran. Kita mahu masa depan bukan drama penuh kesilapan. Yang salah kita tegur, yang betul kita kekalkan. Jalan lurus takkan datang kalau kita hanya diamkan. Rakyat harus seling minda dan jadi bahan permainan. Suara kita jadi tenaga menjadi bahan. Jangan bila bangsa bersatu hati. Tak ada siapa boleh patahkan. Bila ilmu duduk depan fitnah susah nak gerakan. Dari kampung hingga bandar suara rakyat jadi kekuatan. Kita bangkit satu nada satu semangat digabungkan. Tim Wallabot bukan slogan, ini gerakan kesedaran. Kalau bukan kita bangkit siapa lagi pertahankan. Inilah suara yang bangkit bersama. Tim Wallabot, Tim Wallabot. Seruan rakyat untuk buka semula. Tim Wallabot, Tim Wallabot. Kalau bukan kita siapa lagi. Tim Wallabot, Tim Wallabot. Kalau bukan sekarang bila lagi. Tim Wallabot, Tim Wallabot. Inilah suara yang bangkit bersama. Tim Wallabot, Tim Wallabot. Seruan rakyat untuk buka semula. Tim Wallabot. Salim lagi. Salim Abdul Rahman, Ponen. Salim Abdul Rahman, Ponen. Aku dah sebut nama Hasbullah, pengarah Hamla. Aku dah sebut Azam Belen, SPRM. Aku dah sebut Zamri, pegawai atasan SPRM. Yang jadi tekong kau ni. Untuk buat operasi-operasi ni. Yang sekarang tengah panik ni. Dia tengah panik, guys. Ni. Zamri SPRM ni tengah panik. Yang sambut birthday dengan Salim Kunyit. Aku dah petik nama Datuk Akbar. Datuk Akbar yang jadi lawyer lah. Dia tukar-tukar deal apa semua ni dengan pejabat peguam negara. Aku dah petik Datuk Nasir, accountant kau yang pegang duit kau. Sebab kau ni buta huruf, Salim. Kau mana kerti benda-benda semua ni. So aku dah petik semua ni, Salim. So Salim, kau oleh kerana kau punya percubaan beli kau ni macam-macam orang kau beli ni. Aku tak heran pun kau beli orang. Kan? Kau cuba nak burukkan aku, pakai orang-orang semua keliling ni supaya burukkan aku dengan Tun Mahathir. Tak berjaya ke lah. Sebab aku bukan siapa-siapa. So, lepas ni aku akan cerita modus operandi korang ni. Modus operandi Salim Kunyit, SPRM, AMLA, Datuk Nasir, Datuk Akbar, pejabat peguam negara dengan LHDN. Aku akan buka satu-satu ni. Supaya rakyat tahu, ni kartel Kunyit ni. Yang cari duit haram untuk non kau ni. Untuk Noah. Sebab apa? Sebab aku dah bagi warning kat korang kan. Aku cakap bertaubat. Aku suruh kau bertaubat. Kalau kau tak bertaubat, kita perang. Itu je. Aku dah bagi tahu dah. So nampak gaya ni, korang ni tak nak bertaubat korang ni. Malah kau menyusun pula. Sekarang ni cepat-cepat clearkan apa yang patut. Tutup. Mana yang ni tutup. Sekarang ni. SPRM tengah kelang kabut, guys. SPRM ni tengah gelabah beruk sekarang. Mana-mana op job dia dengan Salim Kunyit ini, dia tutup cepat-cepat. Tutup macam mana? Kan saya cakap. Dia pergi tangkap. Tapi, tak ada pertuduhan. Betul tak? Tak ada pertuduhan. So, macam mana dia pergi settle? Contoh. Sebagai contoh malam ni. Rampasan sitaan beku 100 juta. 100 juta.
So dia pergi deal, okey sekarang ni kau kena bayar cukai 50 juta. Cukai. Kan tax lah. LHDN. But, dia deal macam ni, sekarang ni LHDN bayar 10 juta, 40 juta, kita orang punya. Saya tanya dengan korang. Kalau kau tokek bisnes haram. Kalau korang tokek bisnes haram lah. Korang lah. Sekali kau dirampas 100 juta. So ada orang jadi orang tengah. Dia kata benda ni boleh settle tetapi kita tak boleh bagi 100. Kita boleh bagi 50. Sebagai kau yang bisnes haram ni, kau akan setuju ke tak setuju? Come on. Korang letak diri korang lah. On lah. Sebab aku tak kena dakwa satu. Aku tak didakwa satu. Satu lagi, tak apalah aku dapat balik separuh pun jadilah. Sebab ni bisnes haram. Inilah yang diorang buat. Itu sebab saya bagi tahu. Anwar bagi tahu. Rapasan 15.5 bilion. Dan kita tanya, duit tu pergi mana? Siapa yang dituduh? Mana dia jawab? Bukan saya cakap, Anwar cakap. Anwar. Dia yang cakap. Dan kalau kebetulan ada membina kekuatan, selaras kegiatan, bertindak tegas. Dalam 2 tahun kita selamatkan 15.5 bilion ringgit. Cuba renungkan, kemana wang itu kalau kita tidak bertindak? Masuk saku sang penyakau. Kerajaan Madani cuba sedaya upaya untuk memberi seluruh dukungan kepada badan-badan penguat kuasa termasuk SPRM. Jalan kerja tegas. Dan kita tentunya ada masih terus sinis, terus pertikaian. Boleh dalam negara demokrasi. Tetapi muskil saya atau kekhawatiran saya justru ada yang mempertikaikan semuanya. Keras bicara soal rasuah, tetapi mendukung juga persoalan-persoalan besar. Bila kita umumkan kerjasama pada badan penguat kuasa, SPRM, LHDN, Bank Negara, PDRM, Custom, LHDN, umpamanya. Dia sebut, guys, apa yang saya cakap tadi tu, kerjasama semua agensi ni, dia sebut tak? Dia sebut tak? Dia sendiri buka. Dengar. Membina kekuatan, selaras kegiatan, bertindak tegas. Dalam 2 tahun kita selamatkan. Dengar. Kau dengar pengakuan dia. Dengar pengakuan dia. Membina kekuatan, selaras kegiatan, bertindak tegas. Dalam 2 tahun kita selamatkan 15.5 bilion ringgit. Cuba renungkan, kemana wang itu kalau kita tidak bertindak? Masuk saku sang penyakau. Soalan kedua, mengapa dibiarkan begitu lama? Mengapa tidak ada tindakan sebelum ini? Dia tidak menyentuh damir kita, tidak mengetuk hati kita. Bertanya mengapa negara yang sudah merdeka, kita yang bicara kuat dan lantang soal Islam, soal dakwah, soal Melayu, soal budaya, tetapi membiarkan ini berlaku. Kan ini penyakit, dan penyakit ini harus diobati. Anwar Ibrahim, pemimpin-pemimpin sebelum ni, kalau dia tak ambil tindakan, bermakna dia tak ambil duit haram ni. Tapi kau ni Anwar, halal haram kau campur macam tu je. Sebab tu saya bagi tahu kat korang, guys, yang haram tak boleh campurkan dengan yang halal. Yang hak tak boleh campurkan dengan yang batil. Fikirlah.
Saya tanya dengan korang ni. Kartel kunyit ni punya modus operandi. Sapu tau bisnes-bisnes haram ni. Sumber tu sumber haram. Adakah bisnes diorang berjalan? Masih berjalan. Sakit kau Anwar. Kau yang sakit. Salim Kunyit lah broker. Untuk makluman korang. Salim Kunyit lah broker dia. Nampak tak? Nampak tak? Anwar sahkan. Ni Anwar cakap. So, ni, kepada toke-toke besi buruk, bisnes-bisnes haram, Alibaba lah. Alibaba lah. Siapa yang bocorkan maklumat? Salim Kongkang ni lah. Salim Kongkang lah bocorkan maklumat. Dia lah suruh pergi raid. Lepas tu dia jadi orang tengah. Nampak tak? Ni, ada satu kes. Scammer. Satu kes, scammer lah. So, rampasan 200 dalam almost 1 billion. Kena report. Ekor baru ekor baru. Ekor baru. Ekor Melayu 153. Melayu 153. Melayu 153. Ekon Melayu 153. Ada jumpa? Melayu 153. Takut dia orang kan. Takut. Itu saya cakap. Kan kalau saya cerita fitnah, kenapa sampai nak kena ban? Come on lah, jangan percayalah ni walano-walano ni yang sokong Anwar Ibrahim ni. Kalau aku cerita fitnah, kenapa sampai nak kena ban akaun aku? Apa salah dia? Fikirlah. Baru buka baru. Kalau fitnah, kenapa sampai nak kena ban? Fikirlah. Jangan percayalah, fikirlah. Semua dah besar panjang lah kot. Mereka takut dengan kebenaran. Itu sebab ES, edisi siasat tu, terus. Fikirlah. Fikir. Dah, nak kena rekod pula dah ni lah. Sekejap lah. Nak kena login sekejap akaun ni. Mana Rip akaun Rip? Zainab dah pakai. Kunyit tua dah pakai. Bintang senja pula lah. Sekejap So nak kena login lah. Sambil bakar rokok. Sebab nak rekod video. Takut kena ban lagi. Sorry kejap Sambil borak santai lah Share tu. Macam mana guys? Kan? Sehari tiap kali live 2 akaun, 3 akaun. 2 live akaun, 3 akaun. Tapi kalau akaun ni kena ban, kita live dalam Telegram Tiwala Bot. VC Telegram Tiwala Bot. Ambil nyawa sikit. Nak login akaun.
Bagi dengar lagu lah. Lagu-lagu Tim Walabot. Team Walabot, Team Walabot, hey! Walabot bangkit. Naratif penyatuan kita letak paling depan. Melayu bangkit ikut akal bukan ikut bara marah spontan. Kita rapat satu hal tak biar bangsa hilang pedoman. Bukan gaduh tak tentu arah tapi gerak kerja berfokuskan. Kritikan bukan menghukum tapi bagi ruang kesedaran. Kita mahu masa depan bukan drama penuh kesilapan. Yang salah kita tegur, yang betul kita kekalkan. Jalan lurus takkan datang kalau kita hanya diamkan. Rakyat harus telik minda dan jadi bahan permainan. Suara kita jadi tenaga bom jadi bahan ajakan. Bila bangsa bersatu hati tak ada siapa boleh patahkan. Bila ilmu duduk depan fitnah susah nak gerakan. Dari kampung hingga bandar suara rakyat jadi kekuatan. Kita bangkit satu nada satu semangat digabungkan. Tim Walabot bukan slogan ini gerakan kesedaran. Kalau bukan kita bangkit siapa lagi pertahankan. Inilah suara yang bangkit bersama. Tim Walabot, Tim Walabot. Seruan rakyat untuk buka semula. Tim Walabot, Tim Walabot. Kalau bukan kita siapa lagi. Tim Walabot, Tim Walabot. Kalau bukan sekarang bila lagi. Tim Walabot, Tim Walabot. Inilah suara yang bangkit bersama. Tim Walabot, Tim Walabot. Seruan rakyat untuk buka semula. Tim Walabot, Tim Walabot. Kalau bukan kita siapa lagi. Tim Walabot, Tim Walabot. Kalau bukan sekarang bila lagi. Tim Walabot, Tim Walabot. Hey! Team Walabot, Team Walabot, hey! Walabot. Okey. Dapat. Nak login, nak rekod je. Melayu 153. Settle. Alhamdulillah. Terima kasih. Apa nama? Admin apa nama? Terima kasih agak lah semua yang tolong bagi akaun TikTok dekat Sir lah. Kan? Nak buat macam mana guys? Kan? Tiap kali live 200 berapa dah? 204 akaun dah. 204 akaun. Lebih kurang lah. Sampai mana tadi kita? Sampai mana tadi? Tolong share. Sampai mana tadi? Sebuka tadi? Katil kunyit tadi tu? Sampai mana tadi? Okey. Share dulu. Tak share lagi. So, saya tunjuk berita sikit lah Kita bagi proof lah, proof. Ops Northern Star berjaya membongkar sindiket pelaburan tipu berskala mega melibatkan jumlah rampasan mencecah 3.1 ringgit. Ni ke? Polis Diraja Malaysia PDRM, operasi yang dijalankan pada 20 Mac lalu itu telah membawa kepada penahanan 8 individu termasuk 4 yang bergelar datuk, yang mana 2 daripadanya merupakan usahawan dan 2 lagi peguam. Kesemua mereka berusia antara 44 hingga 62 tahun dan kini direman sehingga 7 hari untuk siasatan lanjut di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Operasi dijayakan oleh Pasukan Amla Bukit Aman hasil kerjasama rentas negara susulan maklumat red notice daripada Interpol. Sindiket ini dipercayai beroperasi menerusi skim pelaburan Ponzi dikenali sebagai MBI yang berpusat di luar negara dan mensasarkan ribuan pelabur tempatan.
Antara aset yang dibukukan termasuklah 638 akaun bank dan saham berjumlah lebih 1.16 bilion ringgit, 35 unit hartanah bernilai 2 bilion ringgit, 10 buah kenderaan mewah, pelbagai jam tangan berjenama, wang tunai dalam pelbagai mata wang serta dokumen dan barangan kemas yang bernilai tinggi. Ops Northern Star ada dengar dituduh mahkamah. Ada dengar MBI ni dituduh mahkamah. Ada atau tak ada? Cakap rasa. Ada atau tak ada? Pergi kat Google sekarang. Jangan percaya saya cakap. Senang korang pergi type dekat Google. MBI ni dituduh di mahkamah. Cari ada atau tak ada? Tapi dia skim MBI lah. berjaya membongkar sindiket. Polis mengesahkan telah menahan 5 individu kerana disyaki menjalankan jenayah pengubahan wang haram. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, kesemua suspek ditahan pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram AMLA Bukit Aman menerusi Op Ragada dalam serbuan berasingan di Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Sarawak. Katanya hasil serbuan dijalankan pasukan AMLA berjaya merampas, membekukan dan menyita aset-aset seperti kenderaan, akaun bank serta dokumen dengan nilai keseluruhan berjumlah lebih 17 juta ringgit. Modus operandi adalah menjalankan aktiviti jenayah pengubahan wang haram melalui transaksi kewangan yang mencurigakan. Selain itu, kesalahan pecah amanah jenayah oleh pengarah syarikat, tipu tender dan menganugerahkan tender kepada diri sendiri atau ahli keluarga. Razarudin berkata berdasarkan maklumat yang diterima, unit pengesanan aset dan analisa pasukan bahagian AMLA Bukit Aman telah menjalankan siasatan. Ia membawa kepada tangkapan 5 suspek berusia dalam lingkungan antara 25 tahun hingga 61 tahun. Katanya kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Pada Jumaat, media itu melaporkan seorang eksekutif pengurusan kanan sebuah stesen televisyen tempatan ditahan dipercayai mempunyai kaitan dengan kes komersial. Ada tuduh mahkamah? Cop not several suspect including Datuk Sri over MBI investment fraud. So ni skim Ponzi lah. Scammer lah. Ini scammer lah. Salah. Jenayah ha. Betul tak? Salah. Jenayah ha. Baru satu. Ada banyak lagi. Pak Anwar bagi tahu 15.5 bilion. Mike ada buzzing. Alamak. Sorry. Okey tak? Okey ke tak okey? Mike. Okey dah. Alhamdulillah. Janganlah kan. Korang tak takut kan korang ni? Kalau aku ni boleh tahu, mangkuk semua, penyangak sekalian. Penyangak belesin. Yang duduk dengan Salim Kongkang. Penyangak sekalian. Kalau aku tahu, bermakna ada orang lagi tahu. Kalau ada orang lain lagi tahu, bermakna Tun Mahathir lagi dia tahu. Korang tak takut ke gila? Kan nak lari mana ni?
Yang hak tak boleh campur dengan yang batil. Yang haram tetap haram. Tak boleh yang haram tu halal kan. Korang jangan buat gila. Jangan buat perangai daripada duit haram pergi masuk bank Islam, keluarkan balik seolah-olah duit tu dah halal. Kepala otak korang. Kau tak takut ke hukuman ni? Azab ni? Aku bagi nasihat, bertaubat. Bertaubat. Kalau Anwar nak melingkup, biar dia melingkup. Korang ni. Kau tak takut ke? Itu sebab kenapa Salim kunyit kebal. Sebab dia lah yang bagi maklumat ni. Faham tak? Nampak tak modus operandi ni? Salim Kongkang ni dia yang bagi maklumat. So dia orang kambu. Lepas tu dia jadi orang tengah. Okay, tak apa. Kita settle. But kita settle ni nampak clean. Macam mana cara dia? Dahsyat dia orang ni guys. Dia bukan kautim biasa-biasa. Dia bukan pergi kambu lepas tu pergi kautim. Okay sekarang ni kautim. Dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Benda yang haram ni dia halal kan. Macam saya cakap tadi. Seolah-olah macam dia masuk duit haram tu. Dia masuk pergi bank Islam. Lepas tu dia keluarkan balik. Faham tak? Ibarat macam inilah. Engkau dapat duit judi. Engkau dapat duit judi 1,000. Ni duit haram ni. Alamak. Kau masuk ke dalam bank Islam. Lepas tu kau keluarkan balik 1,000. Duit tu dah halal. Sebab kau masuk bank Islam, keluar balik halal lah. Kepala otak kau. So modus operandi dia orang ini. Ni lah dia. Cuci duit ni. Tapi dia tunjukkan macam menghalalkan duit tu lah. So macam mana? Aku buka lah malam ni. Ke tak payah? Nak buka ke tak payah? Salim kunyit. Salim Kongkang. Dengar ni Salim Kongkang. Hai kau ni. Punca kau lah Salim Kongkang. Yang kau kacau aku siapa suruh? Aku dah cakap dah. Kau tak kenal aku siapa. Aku dah bagi tahu kan? Kau ni tak kenal aku siapa. Itu masalah Salim Kongkang. Kau nak berlawan dengan aku. Kau tak kenal aku siapa. Faham tak? Aku ni tak ada settle-settle dengan aku lah. So, modus operandi dia orang ni gini guys. Jangan percaya, fikir. Saya tahu ada pejabat awam, ada polis, ada tentera, ada semua orang ni. LHDN ada, macam-macam orang. Band negara, semua ada tengok live aku ni. Rekod. Saya pun rekod. So, Salim Kongkang akan bagi maklumat. Dia akan bagilah. Sama ada dia bagi kepada AMLA, ataupun dia bagi maklumat kepada SPRM. AMLA, Tok Bu lah. Partner lah dekat Saloma Bistro tu. Sama-sama celebrate birthday tu. Satu lagi, SPRM ni pula, dia bagi maklumat pada Zamri. Nama dia Zamri. Dalam birthday party tu dia ada. Tunjuk gambar. Tunjuk gambar lah bagi senang ingat kan. Kalau tak ingat pula kan. Tunjuk gambar. Ada. Gambar ada. Gambar ada lah sayang. Apa tak ada gambar? Alah. Mana gambar dia ni? Mana gambar dia ni? Saya mencari gambar ni tak keluar pula dah. Buat hal lah. Dia. Salim Kongkang. Salim Kongkang pakai baju putih lah. Konon-konon. Profesor. Salim Kongkang pakai baju putih. Dia profesor. Ni penyangak. Ni muka penyangak ni. Nampak? So, dia akan bagi maklumat pada Zamri ni. So, dia akan buat operasi. Optatical. Optatical. So, kambu, sita, sil. Beku. Orang yang tibat dengan jenayah ni, dia takut lah. Alamak, nak kena tuduh, naik mahkamah. So, dia akan minta settle. Kalau kebiasaan yang kau tahu orang settle ni, dia akan settle. Okay bro, settle lah apa semua. Okay, berapa bayar? Ni lain. Modus operandi ni lain. Dia beku 3 bulan. Dalam masa 3 bulan, dia boleh deal lah dengan agensi ni. Lepas 3 bulan, bermakna dah pergi kepada Jabatan Peguam Negara. Pejabat AG. Pejabat Peguam Negara. Sebab nak tuduh mahkamah. So, macam mana modus operandi dia? Okay. Sekarang ini, kena bayar cukai. Bayar. Bisnes haram ni, okey. Contoh, tadi macam MBI, MBI tadi tu 3 bilion. Okay, sekarang ni kira-kira
kena bayar cukai 400 juta. 400 juta. But, deal dengan LHDN, bayar 40 juta. 40 juta masuk dalam lembaga hasil dalam negeri. Lebih. Tadi contohlah, sebagi saya tak ingat berapa lah. But, lebih kurang macam gitulah. Modus operandi dia orang ni, 40 juta bayar. Dapat kat kerajaan. Dapat kat lembaga hasil. 360 juta tu pergi mana? Inilah modus operandi dia. Anwar mengaku. Itu yang kita cakap. Anwar bagi tahu rampasan 15.5 bilion. Okey, siapa yang dituduh? Tak ada tu. Duit pergi mana? Pun dia tak bagi tahu. Dia kata Anwar bagi tahu. Sebelum-sebelum ni tak buat. Dengar balik. Senang korang dengar. Gini guys, benda ni kena fikir. Sorry lah, minta maaf lah, susahkan korang. Tapi, kita semua mencari kebenaran kan? Kita semua ni mencari kebenaran. Korang tengok live aku ada 2,600 dekat TikTok. Ada 2,600 dekat muka buku ni. Korang cari kebenaran kan? So, kalau korang cari kebenaran, kau jangan percaya apa aku cakap. Kau fikir. Kena fikir. Dengar balik Anwar cakap ni. Membina kekuatan, selaras kegiatan, bertindak tegas. Dalam 2 tahun kita selamatkan 15.5 bilion ringgit. Dalam masa 2 tahun kau boleh pergi tengok operasi-operasi yang dibuat. Jangan percaya, kau pergi tengok. Serbuan itu, serbuan ini, rampasan itu, rampasan ini. SPRM sita sana, SPRM serbu sana, AMLA serbu sana, AMLA serbu sini. Pergi cek tengok. Anwar mengaku dalam masa 2 tahun. Cuba renungkan. Kemana wang itu kalau kita tak bertindak? Masuk saku sang penyakau. Kerajaan Madani cuba sedaya upaya untuk memberi seluruh dukungan kepada badan-badan penguatkuasa termasuk SPRM. Jalan kerja tegas. Dan kita tentunya ada masih terus sinis, terus pertikaian. Boleh dalam negara demokrasi. Tetapi muskil saya atau kekhawatiran saya justru ada yang mempertikaikan semuanya. Keras bicara soal rasuah, tetapi mendukung juga persoalan-persoalan besar. Bila kita umumkan kerjasama pada badan penguatkuasa ini, SPRM, LHDN, Bank Negara, PDRM, Custom, LHDN umpamanya. Membina kekuatan, selaras kegiatan, bertindak tegas. Bina kekuatan, selaras kegiatan, inilah dia. Bermakna dia tak satu. Bermakna dia libatkan semua. Sebab nak menghalalkan benda yang haram. Fahamkan betul-betul ni. Nak menghalalkan yang haram ni, dia selaraskan semualah. Guys, betul tak betul ni? Tak apalah sir, at least dia dah bayar cukai lah. Kepala otak kau. At least dia dah bayar cukai sir, apalah sir. Oh, GSB tu macam mana pula? Yang GSB tu macam mana pula? Habis orang-orang lain ni? Macam mana pula? Kat mana keadilan ni? Mesti adil. Dalam 2 tahun kita selamatkan 15.5 bilion ringgit. Cuba renungkan. Kemana wang itu kalau kita tak bertindak? Masuk saku sang penyakau. Soalan kedua, mengapa dibiarkan begitu lama? Mengapa tidak ada tindakan sebelum ini? Dia tidak
Kenapa dibiarkan begitu lama? Kenapa tak ada tindakan? Sebab orang lain tak buat kerja jijik macam kau, Anwar, mangkuk. Orang lain tak buat ambil duit haram ni, pakai macam kau. Orang lain, dia ada hati perut. Kalau orang lain pun, dia ambil rasuah pun, dia tak buat macam gini. Dia tahu duit tu haram, dia tahu haram. Engkau ni, kau tahu duit tu haram, kau halalkan kepala otak kau. Betul tak, guys? Penguatkuasa yang ada ni pun, kalau ada pun, dia tahu tu duit rasuah. Dia tahu ni rasuah, duit projek, dia tahu. Tapi ni haram. Ini mangkuk ni, dia tahu duit haram, dia halal kan? Jangan fikir. Semua fikir, besar panjang fikir. Tanya penguatkuasa ni, benda ni berlaku dalam kehidupan kita. Kita tak nak benda ni. Di masa akan datang kita tak nak. But now benda tu berlaku, okey. Duit haram. Tapi dia tahu ni duit panas ni. Duit panas. Dia tahu duit panas. Dia tak buat makan. Dia tahu duit panas. Ini, dia tahu tu duit panas. Tapi dia halal kan? Menyentuh damir kita, tidak mengetuk hati kita. Bertanya mengapa negara yang sudah merdeka, kita yang bicara kuat dan lantang soal Islam, soal dakwah, soal Melayu, soal budaya, tetapi membiarkan ini berlaku. Kan ini penyakit, dan penyakit ini harus diobati. Nak obat. Penyakit ini nak obat. Nak obat macam mana, guys? Saya cerita kat korang, Ini kumpulan penyangak penyamun ni, Teruk kat. Sebab itulah kenapa Tun Mahathir bagi tahu. Sain mati lawan Anwar. Kalau awak kau tahu dia orang ni macam apa? Ha? Kau tahu tak dia orang ni, komplot dia orang ni macam apa? Ha? Kalau awak berani mencari lain penyamun, seluruh persatuan penyamun akan mengambil tindakan. Kalau awak berani mencari lain penyamun, seluruh persatuan penyamun akan mengambil tindakan. Kalau awak berani mencari lain penyamun, seluruh persatuan penyamun akan mengambil tindakan. Kalau awak berani mencari lain penyamun, seluruh persatuan... Faham? Faham tak faham? Faham ke tak faham apa yang saya kongsikan ni? Dah faham dah? Kepala penyamun tu siapa? Kepala penyangak tu siapa? Anwar Ibrahim. Ada persatuan lah. Inilah saya cakap kartel kunyit. Ini semua kartel kunyit. Kartel kunyit. Panggil orang ni kartel kunyit. Penyamun, penyangak, semua. Faham? Dapat? Ni, kepala penyamun. Bukan itu saja. Dahlah kepala penyamun. Apa berlaku pula kepada orang yang disamun? Hai, siapa sana cakap? Aku orang kaya. Oh, orang kaya. Mau apa? Kemarin aku suruh kau rompak aku punya rumah, sekali sampai licin kau kebas. Sikit-sikit sudahlah. Sekarang aku sudah jatuh miskin, papa ke dana, 1 sen haram pun tak ada. Sekarang aku jadi peminta sedekah lah. Lain kali jangan lari dari bayar hutang. Huh? Kena tak? Kena tak kena? Kena tak kena ni? Piramli ni wali Allah saya rasa lah. Saya rasa dia ni wali Allah lah.
cerita ni semua kena lah. Kena, guys. Kena. PMX. Yang Harun duk sayang tu. PMX. Alah. Hai, siapa tu di sana? Aku orang kaya. Aku mau minta tolong dengan kau. Boleh tidak engkau tolong rompak aku via rumah? Apa? Dekat-dekat rumah engkau tak ada radio kah? Radio kah? Kalau malam tak ada. Kalau siang memang banyak. Hai. Apa pasal kau suruh aku rompak rumah engkau? Pasal aku mau lari dari bayar hutang. Aduh. Macam mana, guys? Macam mana? Oi ya oi, siapa sokong penabur? Oi bangun yang lama mengelamun. Duit kau aku, semuanya sambung. La 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 la. Terima kasih banyak. Oi, oi ya oi, siapa sokong penabur? Oi bangun yang lama mengelamun. Kau nak biarkan ke benda ni? Ya, kita boleh ketawa. Kita boleh ketawa kan, sebelum buat lawak. Kau nak biarkan benda ni ke? Saya tanya dengan korang ni. Kau tanya dalam diri korang masing-masing. Kau nak biarkan ke bangsat ni? Kau nak biarkan dia ke bermaraja-raja? Aku tanya kau ni. So, apa tindakan kita? Nak agakkan penguatkuasa? Penguatkuasa pun bersekongkol. Inilah kebangkitan rakyat. Suara keramat. Kena bercakap, kena bertindak, kena buat. Now ni, ada kesempatan, ajar cukup-cukup. Ya, polis memanglah kita tahu. But ada polis yang baik. Bukan tak ada polis yang baik. Cuma mereka belum keluar lagi. SPRM, ada yang baik, ada yang amanah. Cuma tak keluar lagi. Tapi kita kena bertindak. Suara rakyat, suara keramat, tak boleh duduk diam. Melingkup negara ni. Kita nak selamatkan negara, guys. Ada sebab bila Tun Mahathir kata, sign mati lawan Anwar. Tun cakap. Ada sebab bila Tun cakap, kena buat report polis. Ada sebab. Kita ni buat. Dah tahu macam gini. Melainkan kau pun sama juga. Ya, Abi. Aku tak tahulah kalau kau pun sama juga begini juga. Cerita dia. Salim kunyit lah. Belakang kasih taruh. Itulah dia. Osak. Baik. Sekali lagi lah aku bagi amaran, peringatan kepada penguatkuasa yang bersekongkol dengan Anwar Ibrahim, yang bersekongkol ni, buat kerja-kerja haram ni, aku bagi amaran. Bertaubat, kembali ke pangkal jalan, ataupun perang. Korang pilih.
Sebab kalau korang rasa korang jahat, ada lagi lebih jahat daripada korang. So kalau kau rasa jahat, kau buatlah. Aku cabar korang ni. Kalau kau rasa jahat, kau buat. Aku nak tengok. Sejahat mana korang ni? Kalau nak banding dengan ada orang yang lebih jahat ni, kau tak tahu. Cuma kau je tak tahu orang jahat ni kat mana. Jangan lupa. Kau ingat katel-katel yang kau pergi pau ni, kau ingat dia reda ke? Dia orang pun tertik juga reda dengan tak reda. Kau ingat katel-katel yang kau pau samun dia, rompak dia ni, kau ingat dia tak dendam ke? Dia tak ingat ke? Dia ingat. Sebab selama ni dia tak kena macam ini. Sampai kat korang, kau sakau macam tadi tu lah. Macam tadi tu. Ni, dia orang ni, penyangak ni, penyangak ni hari ni, tamak. Macam ni lah. Hai, siapa sana cak? Bukan ni. Aku orang. Bukan ni. Mana tadi ni? Ni. Mana tadi ni? Lupa rasa yang ni ke? Hai, aku sudah jatuh. Hai, siapa sana cakap? Aku orang kaya. Oh, orang kaya. Mau apa? Kemarin aku suruh kau rompak aku punya rumah, sekali sampai licin kau kebas. Sikit-sikit sudahlah. Sekarang aku sudah jatuh miskin, papa ke dana, 1 sen haram pun tak ada. Sekarang aku jadi peminta sedekah lah. Lain kali jangan lari dari bayar hutang. Hai. So, engkau rasa skamer Alibaba ni semua, dia tak geram ke? Jangan monyet. Jangan nanya orang, jangan ambil hak orang. Tak boleh, Allah larang. Kalau kita nak berfikir. Guys. So ni, tak adalah alim. So bukanlah orang yang alim. Tak ada, saya tak ada guys. Tapi saya nak bagi tahu. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Halal, haram. Kita ada tanggungjawab tau. Semua. Termasuk diri saya pun. Halal, haram. Kau tak boleh campurkan. Takkanlah kita tak nak berfikir kan. Dan kita ni juga. Kita tahu tu salah. Kita kena lawan. Mana boleh kita tahu salah. Kita tutup mata. Kita buat tak tahu. Kena lawan. Tapi lawan dengan bijaksana lah. Bukanlah lawan sembrono. Lawan dengan bijaksana lah. Bersuara, bercakap, kritik. Dan ni, laporan polis ikut undang-undang. Takkanlah kau tak nampak dia punya musibat dia orang ni. Guys, saya nak kongsi dengan korang satu cerita lah. Ni masa zaman Datuk Najib Perdana Menteri lah. Saya lupa seborak dengan someone ni. Orang kuat Datuk Najib lah. So seborak tu saya tanya dengan dia. Bro. Sebab masa tu ada tuntutan daripada MCA kot. Pasal duit. Pasal duit lah. Tutup duit kan. Masa biasalah. Tutup sekolah Cina. Tutup untuk sekolah Cina lah. Juta lah minta. Jadi Datuk Najib ni kan bagi. Jadi saya tanya, bro, apa ni bagi-bagi apa semua kan? Dia kata, bro, itu duit cukai haram. Cukai haram, Cukai haram macam mana? Dia bagi tahu dekat saya ni. Mungkin, saya tak tahu sebab saya tak pernah duduk dalam kerajaan. Saya tak pernah duduk dalam Kementerian Keuangan, saya tak tahu. Tapi mungkin ada yang tahu. Dia kata, bro, negara kita ni, daripada kita merdeka, ada 2 akaun. Member saya ni PTD. Dia PTD. Ada 2 akaun. Satu, akaun sumber halal. Cukai-cukai perniagaan halal. Satu, cukai-cukai perniagaan haram. Contoh, judi, arak. Ni perniagaan haram lah. Yang Malaysia ni haram ni. Along ni lah. Along yang pinjam duit ni semua ni. So, cukai-cukai haram ini, dia ada akaun lain. Cukai-cukai yang halal ni, dia akaun lain. So, tak campur. Ini yang member saya cakap. Saya tak tahu betul tak betul, tapi dia cakap dekat saya. Dan dia bagi tahu.
Dia kata, bro, kalau kita ni campur yang halal dengan haram, dah lama terbalik. Dah lama terbalik negara ni. Korang tahu yang sekarang Anwar buat job ni, duit tu masuk sumber mana? Sekarang ni, yang dia pergi sakau, yang dia pergi sapu skamer-skamer, bisnes-bisnes haram, tokan-tokan, dadah apa semua ni, masuk akaun mana? Akaun halal. Akaun halal. Sebab kena ban lah. Sebab apa akaun halal? Sebab nak tipu korang lah. Kita berjaya, LHDN berjaya mengutip kutipan cukai sekian-sekian banyak. Salah kan. Sebab kita kena bersuara. Kita tak boleh diam. Kita bukan kambing. Korang kambing ke? Korang kambing ke? Kita bukan kambing. Kita kena bersuara. Lawan. Kena lawan. Jangan biarkan Tun Mahathir seorang-seorang. Kita kena lawan ni. Takkan nak biarkan orang tua tu 100 tahun seorang-seorang. Kita kena lawan lah. Biarlah dia buat macam mana pun. Lawan. Tak ada kerajaan yang kekal, guys. Tak ada kerajaan yang kekal. Ingat tu. Tak ada. Jangan lupa tu. Tak ada kerajaan yang kekal. Ada ke kerajaan yang kekal ni? Ada ke kerajaan yang kekal ni, saya tanya? Tak ada. Tak ada kerajaan yang kekal. Jadi penutup ni, ada member lah ni, dia tengok live saya ni. Member ni dia mesej saya lah. Dia bagi tahu dekat saya, dia kata, bro, kalau boleh lah, dia kata kan. Kata kalau boleh. InsyaAllah boleh. Ya, TikTok kena benam. TikTok dah kena benam dah. TikTok dah kena benam dah. So, kawan saya ni dia mesej saya lah. Dia kata, bro, kalau boleh penutup malam ni live kau sampaikan lah. Saya bukan orang yang alim, tapi saya rasa ni tanggungjawab saya lah untuk menyampaikan. Supaya kita beringat antara satu sama kita lah. Kutubah terakhir Rasulullah SAW. Kutubah yang disampaikan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah di Gunung Arafah. Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarkanlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap Muslim sebagai amanah suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak dapat menyakiti kamu lagi. Ingatlah
bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu, mulai saat ini segala urusan yang melibatkan riba hendaklah dibatalkan. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh mengizin masuk orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan mereka dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarkanlah baik-baik kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikanlah zakat dan harta kamu, dari harta kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali atas dasar takwa dan amal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan ada agama lain yang baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku ini menyampaikan pula kepada orang yang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang mendengar dariku secara langsung. Saksikanlah ya Allah, bahawasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah dan lain-lain. Kalau kita nak berfikirlah. Kalau kita nak berfikir, kita nak beringat. Tapi kalau kita tak nak berfikir, kita tak nak beringat, terpulanglah. Pada terpulanglah sebab kita semua akan dipertanggungjawabkan, guys. Tak ada yang akan terlepas di dunia dan di akhirat. Hari pembalasan yang Allah janjikan tu boleh jadi di dunia, akhirat pasti. Jadi jangan ambil orang, jangan nanya orang. Bagi kita yang tahu masalah ini, berjuanglah sehabis mungkin dalam nak menyelamatkan negara kita ni. Amal makruf, nahi munkar. Okey? Amal makruf, nahi munkar. So, kita sambung dalam Telegram Tim Malabot. Siapa yang ada masa, boleh join Telegram Tim Malabot. Okay, kita join dalam Telegram Tim Malabot. Sudah buka dah Telegram Tim Malabot. Siapa yang belum join. Kalau ada yang kena ban dekat muka buku lah, dekat Facebook ni, boleh mesej saya lah. Tapi tengoklah bila saya ada masa nak balas. Sebab banyak mesej banyak hari-hari. Jadi saya bukan ada admin pun, saya akan balas sendiri. Jadi kalau ada yang kena ban tu, ni lah, behave lah. Maksud tu behave. Kita dah ada, Tim Malabot ni ada 84,000 dah. Dah ada 84,000. So kita buka visi dalam Telegram Tim Malabot. Kita sambung dalam Telegram Tim Malabot. Guys, ingat amar makruf nahi munkar. Hak batil. Halal, haram. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Kalau kau campurkan yang hak dengan batil, dengan kau, dengan keluarga kau, anak beranak kau, melingkup. Bukan aku cakap. Janji Allah. Okey semua? Kita jumpa dalam Telegram Tim Malabot. Assalamualaikum.